Sementara itu, sebelum pelajar melangkah ke Akademi Fantasia yang akan mereka huni selama 10 minggu, satu majlis bacaan doa selamat telah diadakan malam tadi. Bertempat di Banglo Akademi Fantasia di Shah Alam, majlis tersebut turut dihadiri kaki tangan produksi Akademi Fantasia. Semalam juga merupakan hari pertama pelajar melangkah masuk ke dalam akademi dan antara perkara yang menarik berlaku apabila ada pelajar yang ditegur kerana menggunakan kata lekap warna. Lebih menarik apabila yang ditegur itu ialah seorang pelajar lelaki. Sementara itu, Cikgu Siti Hajar sudah mula menjalankan tugasnya walaupun baru masuk hari pertama. Mungkin kerana masih letih berkhemah, ada pelajar yang mengantuk dan paling penting, pastinya anda tertanya-tanya apakah lagu yang telah diperoleh oleh setiap pelajar. Tiada lagu Kitar Semula, semuanya lagu yang belum pernah dibawakan dalam AF. Lagu-lagu yang dipilih adalah daripada era Tina Turner sehinggalah ke era Alif Aziz. Setakat pukul 3 petang hari ini, Stacy mendahului carta SMS diikuti dengan Naim dan Saida. Jangan ketinggalan untuk menyaksikan kemeriahan pelajar di hari pertama dalam Diary Akademi Fantasia episod 1 pukul 6 petang ini di Astroria.